orang yang masuk dulu, walaupun dia punya pendidikan tu ataupun Tak berapa qualification sangat. tak berapa, Tapi dia still dapat. Okay. Faham. Lepas tu Seniority lah. Seniority. Aku personally aku against seniority. Faham. Sebab apa? Kita tengok capabilities lah. Betul, capabilities lah. Kalau macam tengok seniority je, kau untung lah sebab kau dah lahir, kau kelebihan kau sebab kau lahir awal dia. Dia ibarat macam ni lah. Orang dapat gaji 5,000, buka PDF pun tak pandai. Exactly. Hanya sebab kau lahir awal. Faham tak? Okay. Betul tak? Tapi line kau, ni POV kau lah, yang aku nak tanya. Boleh make money tak? Kau rasa kau make money tak dengan benda ni? Untuk hidup boleh lah, okay. Kalau untuk kau nak bersenang lenang, agak keras. Untuk line ni, boleh kalau kau nak buat make money, untuk bidang ni, kau kena jamkan benda lain. Okay. So, lompat-lompat lah. Kena lompat-lompat juga. Faham, kalau kau stay setia macam aku,